satu dua orang pemimpin, saya pun tak tahu pemimpin, saya tak nak sebutlah pemimpin tu, tapi tuan-tuan tahulah UMNO sudah mengkhianati perjanjian kerajaan perpaduan. UMNO sudah nak tebuk atap apa? Tuan-tuan tahu tahun 2023 bila saya mengetuai sebagai pengurusi UMNO Negeri Sembilan, mengetuai pilihan raya PRN 23, kita menang 14 kursi tuan-tuan. PKR menang 5 kursi, Amanah 1 kursi, DAP 11 kursi, Perikatan Nasional 5 kursi. Di antara single parti, UMNO mempunyai jumlah yang besar. Kalau masa tu saya nak tebuk, masa tu saya nak tebuk tuan-tuan. Berapa ramai pimpinan UMNO menghantar mesej kepada saya, this is your time, this is the time, this is macam-macam lah dia. UMNO bangkit. Tapi saya menghormati keputusan di Kerajaan Pusat untuk menubuhkan kerajaan perpaduan supaya menjaga semua kesejahteraan dan juga kesinambungan untuk parti meneruskan khidmat kepada rakyat. Kita jaga. 2 tahun setengah saya buat kerja. Ada tuan-tuan dengar Jalal dah bergamuk dengan si Amin, ada? Ada tuan-tuan dengar Jalal dah nak disuntut, dah disungkitnya CMB ni, ada? Ada tuan-tuan dengar